Korang percaya tak? Makhluk ni dikatakan binatang paling susah nak mati dalam dunia. Nama dia tardigrade atau beruang air. Dia ni kecil sangat, mikroskopik. Tapi power dia, kau rebus dia tak mati, kau bekukan dia sampai -200 darjah pun dia tak koyak. Paling gila, saintis pernah hantar dia pergi angkasa lepas. Tanpa udara, vacuum, dia relax je hidup. Dia boleh tahan radiasi nuklear yang 1000 kali ganda lebih kuat daripada apa yang boleh bunuh manusia. Rahsia dia, bila keadaan bahaya, dia akan keringkan badan dan masuk mod tidur. Dia boleh kekal macam ni berpuluh tahun. Bila keadaan dah okey, bagi je setitis air. Zap! Dia hidup balik macam tak ada apa jadi. Agak-agak ni binatang bumi ke alien? Cuba komen. Jangan lupa follow untuk fakta pelik lagi.